extension. Banyak ni kerja. Weh, aku rasa aku nak cas phone lah. Boleh tak? Boleh. Cas lah. Aku pun rasa aku nak cas laptop. Banyak sangat lah wire dekat extension tu. Lah, aku cas phone sekejap je. Orang lah. Cang, macam ada bau hangit lah. Kau tahu tak kat mana? Maaf lah weh. Weh, aku rasa kat sini lah. Weh, dah berasa. Alamak! Cepat ke keselamatan. Okey, semua tenang. Jangan gelabah dan jangan cemas. Awak aktifkan pengeran kecemasan. Okey, baik puan. Awak berdua bergerak ke laluan kecemasan dan berkumpul di tempat berkumpul. Baik. Puan, api masih kecil. Yang pertama, pull. Tarik pin keselamatan. Yang kedua, aim. Halakan ke pangkal api. Yang ketiga, squeeze. Tekan pemegang. Dan sweep. Hayunkan ke kiri dan ke kanan sehingga api terpadam. Saya tak sangka pula penggunaan satu extension berlebihan boleh menyebabkan kebakaran. Nasib baik kita tahu prosedur keselamatan kan? Kata mungkin ramai yang tercedera. Nasib baik kita selamat. Cak, kebakaran boleh berlaku di mana-mana saja akibat penggunaan elektrik yang tidak selamat. Kesedaran terhadap keselamatan kebakaran amat penting bagi melindungi nyawa pekerja serta aset organisasi. Sentiasa periksa peralatan elektrik. Elakkan penggunaan soket secara berlebihan. Dan patuhi prosedur kecemasan yang ditetapkan.